Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel Kepiah Babuk. Kali ini kita akan kongsikan tentang kisah berkaitan dengan taubat. Boleh like, follow dan share dan subscribe untuk dapat info-info yang selanjutnya. Allah Subhanahu Taala sangat mencintai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, merasa lemah diri, rasa putus asa, kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahawasanya betapa Allah itu sangat gembira apabila orang pulang kepada Allah Subhanahu taala, seakan-akan seorang itu yang tersesat di tengah sahara yang luas, kemudian hilang pula barangan dia, kemudian ia jumpa kembali. Apakah perasaan kita ketika itu? Pastilah kita akan menjadi orang yang paling seronok sekali, dan Allah Subhanahu taala lebih seronok daripada itu apabila seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu taala. Kali ini saya akan kongsikan satu hadis berkaitan dengan taubat daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini merupakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman dahulu, yakni pada umat terdahulu, tentang perjalanan seorang lelaki menuju Allah Subhanahu taala. Perjalanan taubat seorang lelaki ini berlaku kesukaran apabila sebelumnya beliau telah membunuh 99 orang nyawa. Jadi dosa yang beliau lakukan sangat besar. Jadi untuk menebus kesalahannya, perkara yang pertama beliau lakukan adalah beliau mengembara bertemu dengan seorang rahib terlebih dahulu. Rahib ni merupakan seorang ahli ibadah yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian lelaki yang telah membunuh 99 orang tadi bertemulah dengan si rahib, nyatakanlah masalahnya bahawasanya dia telah membunuh 99 nyawa. Adakah baginya jalan untuk pulang kepada Allah? Adakah taubat yang ia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu taala? Lelaki rahib ataupun lelaki ahli ibadah tersebut memberi jawapan yang agak mendukacitakan bagi seorang lelaki tersebut, bahawasanya dengan membunuh 99 orang nyawa itu, maka pintu taubat sudah tertutup. Dosa yang dilakukan sangat besar. Marah dengan keadaan tersebut, lelaki yang telah membunuh 99 orang nyawa, maka lelaki itu mengambil satu keputusan drastik, membunuh pula si rahib tersebut, menggenapkan pembunuhannya sehingga cukup 100 orang. Walaupun beliau telah dikuasai oleh kemarahan, tapi ia tidak berputus asa untuk mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu taala. Maka beliau meneruskan perjalanan mencari siapakah yang paling alim di atas muka bumi untuk ia dapatkan nasihat. Satu hari dia bertemu dengan seorang yang alim, yang ada ilmu, ahli ibadah yang ada alim dan ilmu, dan dia bertanyakan kepada si alim tersebut, adakah peluang dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala setelah 100 nyawa telah ia habisi. Maka kata si alim tersebut, ya sudah tentu, tiada siapa yang boleh menghalang seseorang hamba untuk kembali kepada Allah. Tiada siapa yang akan dapat menghalang apabila seorang hamba tersebut ingin pulang, ingin taubat kepada Allah Subhanahu taala. Maka lelaki yang alim tadi memberi nasihat supaya bahawasanya untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu taala, perkara yang pertama ia perlu lakukan adalah ia perlu keluar terlebih dahulu daripada negerinya, iaitu tempatnya ia lakukan maksiat. Dia tidak boleh berada di situ. Perkara pertama, ia perlu keluar daripada negeri tersebut. Kemudian nasihat yang kedua adalah beliau perlu bergabung dengan sekumpulan manusia yang sentiasa melakukan ibadah dan bergabung dan duduklah di sana, sehingga Allah Subhanahu taala akan mengampunkan dosa-dosa yang beliau lakukan. Maka si lelaki alim memberi saranan bahawasanya ada di negeri sekian-sekian ada sekumpulan yang beribadah kepada Allah Subhanahu taala, tidak melakukan maksiat. Maka pergilah ke negeri tersebut untuk mendapatkan kerahmatan Allah Subhanahu taala dan bergabung dengan mereka, melakukan ibadat bersama-sama dengan mereka. Maka si lelaki tersebut meneruskan perjalanannya menuju ke negeri yang ditunjuki oleh si alim tadi, yang menyatakan bahawasanya ada beberapa manusia atau sekelompok yang sentiasa menyembah Allah Subhanahu taala supaya bergabung dengan mereka. Maka ia meneruskan perjalanan sehinggalah dalam pemusafiran beliau, sehinggalah sampai di pertengahan jalan
ditakdirkan oleh Allah SWT, beliau mati. Ketika itu turunlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kedua-dua malaikat ini saling bertelagah. Malaikat rahmat berkata bahawasanya lelaki ini patut dimasukkan di dalam syurga kerana meskipun beliau belum sempat sampai ke tempat yang ingin ia tuju, tetapi hatinya sudah cenderung untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak setuju dengan pandangan malaikat rahmat ini, malaikat azab pula berkata bahawasanya ia perlu diletakkan di dalam neraka kerana beliau belum melakukan sebarang kebaikan. Lalu Allah Subhanahu Taala mengutuskan lagi satu malaikat yang berupa sebagai anak Adam untuk mendamaikan ataupun memberi keputusan di antara dua malaikat yang bertelagah itu. Maka malaikat yang menjadi pengadil tersebut memberi arahan bahawasanya, apa kata kalian berdua tolong kirakan jarak perjalanan lelaki tersebut. Adakah ia dekat dengan negeri maksiat ataupun dia dekat dengan negeri ibadah. Maka diukurlah jarak di antara tempat yang lelaki itu tuju, sama ada hampir kepada tempat maksiat ataupun hampir kepada tempat ibadah yang ingin ia tuju. Dengan fardu takdir Allah Subhanahu Taala, apabila diukur, maka dapatilah lelaki tersebut mati dengan tempat yang hampir dengan tempat ibadah. Setelah diukur, didapati bahawasanya tempat di mana lelaki tersebut meninggal adalah lebih hampir kepada tempat ibadah yang ingin ia tuju. Maka dengan senang hati malaikat rahmat mengambilnya dan memasukkan dia di dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Di antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang baginda Rasulullah SAW ini khabarkan kepada kita bahawasanya tidak kita tidak boleh berputus asa dengan apapun halangan yang kita jalani untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Itu antaranya. Kemudian antaranya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala, kita perlu bertanya kepada orang yang alim, yang punya ilmu. Masalah pertama adalah lelaki tersebut dia bertemu dengan ahli ibadah, tapi ahli ibadah tersebut tidak memiliki ilmu yang banyak sehingga memberi saranan yang salah, menyebabkan beliau pula menjadi mangsa. Jawapan yang tepat apabila ia pulang kepada ahli ibadah dan yang mempunyai ilmu yang bertepatan dengan kehendak syarak. Juga di antara nasihat yang lain yang baginda Rasulullah SAW kisahkan dalam hadis ini adalah untuk pulang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala adalah salah satu caranya adalah kita perlu berpindah daripada kawasan yang biasanya kita lakukan maksiat, kerana kawasan persekitaran itu akan membantu sedikit sebanyak untuk kita melakukan maksiat ataupun kita melakukan ibadah. Jika banyak berkumpul dengan ahli-ahli ibadah, maka insya-Allah akan terkesan kepada diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Moga perkongsian ini mendapat manfaat untuk diri saya juga untuk rakan-rakan pendengar, supaya menolong kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk informasi selanjutnya. Jumpa lagi.